Update Evo, update Evo, update Evo. Evo dah sampai sini dekat tempat Abang Udin GSR. Macam mana keadaan ni bang? Habis, janganlah habis. Kena gearbox ibu naik. Aku ni nak menjimatkan duit. Kau ni nak menambah aku berat ni. Oh, macam tu cara buka gearbox. Masuk tojol sikit bang. Ini full lock ke biasa? Full lock Macam mana nak tahu full lock ke tak full lock ke? Tunjuk sikit. Ni Tengok luar dia. ini gearbox Evo CRS Oh, Ada dah cincin. tembus. Dia ada cincin. Kalau semi tengah dia ada gear. Ada gigi. Tengah dia ada gear Jadi kalau standard dia ada palang. Macam depan sama. Ada palang tengah. Oh, ni full lock tau. Habis boleh drift lah. Depan buang. Depan. Depan buang kita bawa Tak belakang. jalan. Tak jalan terus. Oh, macam tu. Jadi sekarang ni nak buka, nak tengok dekat mana yang goyang ni, bearing mana yang ada masalah. Sebab dia nak kena jumpa yang Mahir Zain macam ni. Lagu meja tu bang. Bang, Ha? bang belakang tu berapa horsepower tu bang belakang? Belakang 8. Ha? 800. 800 horsepower. Aduh. Top 9. Tok 900. Top 900. Oi, laju tu. Kau nak aku review ke kereta Satria belakang tu? Komen part tu.